Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Ramadan untuk semua. Okay, Alhamdulillah, bersyukur kita masih diberi kesempatan dan peluang untuk bertemu lagi dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Semoga kehadiran bulan yang mulia ini membawa sinar ketenangan, melimpahkan rahmat serta menguatkan keimanan dan kesabaran kita dalam setiap langkah kehidupan. Semoga setiap detik yang dilalui dipenuhi keberkatan dan kebaikan untuk kita semua. Okay, hari ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan satu tajuk iaitu Ramadan dan kesihatan jiwa bila puasa jadi satu terapi. Okay, pernah tak tuan-tuan dan puan-puan rasa macam ni? Badan kita mampu berpuasa tetapi emosi kita tak berhenti bekerja. Fikiran kita asyik bercelaru, hati kita masih memikul rasa yang berat dan jiwa seakan-akan belum benar-benar berehat. Okay, kita mampu menahan lapar dan dahaga tapi marah masih cepat keluar. Kita menjaga waktu sahur, waktu berbuka, solat amalan-amalan sunat tapi hati kita tetap rasa penuh dan sesak. Kita rasa sempit dan tertekan. Mungkin Ramadan bukan sekadar tentang apa yang kita tahan tapi tentang apa yang perlu atau patut kita lepaskan. Okay, Ramadan ini sebenarnya sangat rapat dengan kesihatan jiwa. Dalam dunia kaunseling, keletihan emosi berlaku bila terlalu banyak rasa kita pendam, terlalu lama ditahan dan terlalu sedikit ruang untuk dilepaskan dengan cara yang sihat. Dan puasa datang sebagai satu latihan kesedaran diri yang memberi kita ruang untuk berhenti sejenak, kita kenal apa yang kita rasa dan kita belajar bertindak dengan lebih tenang. Puasa bukan setakat menahan makan, minum tetapi juga puasa emosi. Okay, kita menahan diri kita daripada perasaan marah, kita menahan diri kita daripada mengeluarkan kata-kata yang kita tahu akan melukakan seseorang dan kita menahan daripada melahirkan reaksi yang mungkin kita akan menyesal di kemudian hari. Kadang-kadang satu emosi yang kita urus dengan tenang, dengan baik dan dengan bijak lebih besar nilainya daripada satu hujah yang kita menangkan. Okay. Ramadan juga ajar kita tentang diam dan mendengar. Okay. Dalam sesi kaunseling, nasihat bukan suatu yang paling menyembuhkan. Yang menyembuhkan ialah rasa didengari tanpa dihakimi. Okay. Tak semua perkara kita perlu betulkan ataupun kita perlu jelaskan. Ada perkara yang cuma kita perlu fahami. Dan salah satu perkara besar dalam Ramadan ialah memaafkan. Kadang-kadang kita rasa susah untuk memaafkan sebab orang itu tak pernah minta maaf dengan kita atau kesalahan yang dia buat tu sangat menyakitkan kita. Tetapi sebenarnya kita memaafkan bukan kerana dia layak tetapi kerana hati kita perlukan ketenangan dan kebahagiaan. Bila kita simpan perasaan marah, kecewa dan dendam terlalu lama, yang penat bukan orang itu, malah orang itu mungkin tak rasa apa-apa pun, tetapi diri kita sendiri yang penat. Diri kita sendiri yang berserabut, fikiran kita jadi berat, emosi kita jadi mudah terganggu, kita cepat marah. Okay, jadi memaafkan bukan bermaksud kita setuju dengan apa yang berlaku dan bukan juga bermaksud kita melupakan. Tetapi memaafkan ialah kita memilih untuk tidak memikul beban itu sepanjang hari. Kita lepaskan supaya hati kita lebih lapang. Okay. Sebelum kita akhiri perkongsian kita pada hari ini, cuba kita berhenti sejenak, kita tarik nafas perlahan-lahan dan kita tanya diri kita, emosi apa yang paling penat dan paling berat kita simpan sepanjang Ramadan ini. Okey, ingat, Ramadan bukan tentang sempurna tetapi tentang kembali kepada Allah dengan hati yang lebih jujur dan jiwa yang lebih tenang. Okey, terima kasih kerana sudi mendengar. Jaga hati, jaga akal dan izinkan Ramadan menyembuhkan kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.